Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua penonton dan kita pada petang ini. Selamat datang ke Majlis Pelancaran dan Taklimat Rasmi Minecraft Education Challenge peringkat kebangsaan tahun 2025. Sebelum itu, yang dihormati Puan Aniza binti Kamaruzaman, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Puan Khalidah binti Haji Omar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri 9, Saudara Cedric Yang, Senior Education Lead, Public Sector Microsoft Malaysia Sdn Berhad, yang berusaha Encik Syahrul Azlan bin Syahriman, Ketua Pegawai Eksekutif Great Eastern Takaful Berhad. Pada hari ini, selamat datang sekali lagi kepada semua pengunjung, penonton kita pada petang ini ke Majlis Pelancaran dan Taklimat Rasmi Minecraft Education Challenge peringkat kebangsaan tahun 2025. Saya pasti seramai yang ternanti-nanti pertandingan yang julung kali diadakan ini bagi melihat kreativiti murid-murid di seluruh Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, izinkan saya untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami merafakkan rasa syukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk menghadiri dan berada dalam majlis pelancaran pada kali ini. Kami juga memohon kehadratmu agar majlis ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Perkasa, kami memohon kehadratmu semoga engkau jadikan majlis ini sebagai satu wadah untuk kami bersatu padu, bekerjasama dan membantu di kalangan kami. Kau berkatilah perjumpaan kami pada hari ini, ya Allah. Semoga ia diterima sebagai satu perhimpunan yang mendapat keredaan darimu. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, bantulah kami, bimbinglah kami untuk menjadi insan-insan yang beramanah terhadap tanggungjawab yang diberikan. Kau jadikanlah insan-insan yang sentiasa berusaha ke arah kebaikan. Kau permudahkanlah untuk kami menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancang. Semoga segala usaha yang dijalankan meningkatkan kemenjadian murid dari segi akademik dan kokurikulum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah perhimpunan kita pada petang ini perhimpunan yang dirahmati dan jadikanlah perpisahan selepas ini perpisahan yang engkau pelihara dari bahaya dan juga dari keburukan. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan majlis pelancaran kita pada petang ini dengan mendengar ucapan kata alu-aluan dari Encik Muhammad Aiman bin Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri 9, mewakili Puan Khalidah binti Haji Omar, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri 9. Seterusnya kita akan mendengar ucapan penghargaan daripada Saudara Cedric Yang, Senior Education Lead Public Sector Microsoft Malaysia Sdn Berhad, dan kita mendengarkan ucapan perasmian daripada Wakil Great Eastern Takaful Berhad, Encik Syahrul Azlan bin Syahriman, Ketua Pegawai Eksekutif Great Eastern Takaful Berhad. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita dengarkan ucapan daripada mereka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTT Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha
wakil Microsoft Malaysia, Yang Berusaha Pegawai dari Great Eastern Takaful Berhad, yang dihormati pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah, barisan pentadbir sekolah, guru pembimbing pertandingan Minecraft dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada petang ini dalam taklimat rasmi pertandingan Minecraft Education Challenge tahun 2025 peringkat kebangsaan. Saya bagi pihak pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan berasa amat berbesar hati kerana diberi kepercayaan untuk menjadi pengelola bagi pertandingan berprestij ini. Pertandingan ini bukan sahaja menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar, malah sejajar dengan usaha kita untuk memperkukuh penggunaan teknologi dalam pendidikan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP, Kementerian Pendidikan Malaysia atas inisiatif dan sokongan padu dalam menjayakan pertandingan ini. Usaha BSTP dalam mempromosikan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran amatlah dihargai dan menjadi pemangkin kepada transformasi pendidikan di negara kita. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Microsoft Malaysia Sdn Bhd atas kerjasama strategik dalam menyediakan platform Minecraft Education Edition yang menjadi medium utama pertandingan ini. Sokongan teknikal dan sumber yang disediakan oleh Microsoft telah memungkinkan pelajar-pelajar kita meneroka dunia pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Tidak lupa juga penghargaan yang tidak terhingga kepada Great Eastern Takaful Berhad selaku penaja utama pertandingan ini. Sumbangan dan komitmen pihak Great Eastern Takaful Berhad dalam menyokong pembangunan pendidikan digital amatlah bermakna dan menunjukkan keprihatinan sektor korporat terhadap kemajuan pendidikan negara. Kepada semua peserta yang telah menantikan pertandingan ini, tibalah masa untuk anda semua menunjukkan semangat juang dan kreativiti yang tinggi dalam penghasilan bahan pertandingan Minecraft yang menepati tema yang telah ditetapkan. Semoga cabaran yang diberikan dalam pertandingan ini dapat memantapkan penguasaan kemahiran digital dalam kalangan murid-murid sekolah rendah dan menengah. Kepada guru-guru pembimbing yang sangat berdedikasi dalam melahirkan murid yang fasih digital, peranan tuan-puan amatlah saya hargai. Terima kasih saya ucapkan kepada guru pembimbing atas bimbingan yang tuan-puan laksanakan dalam menyokong murid-murid untuk menyediakan projek bagi pertandingan ini. Akhir kata, saya berharap agar pertandingan ini dapat menjadi platform untuk memupuk minat belajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM, serta menggalakkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Semoga kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, sektor korporat dan komuniti pendidikan akan terus kukuh demi kemajuan pendidikan negara. Kepada semua peserta yang akan mengambil bahagian dalam pertandingan ini, selamat maju jaya saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Good day everyone, I'm Cedric Young, the Edu Lead at Microsoft Malaysia, and I'm thrilled to be here today. On behalf of our team, I would like to extend our heartfelt appreciation to the Ministry of Education Malaysia, especially Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, for your strong leadership and continued collaboration in driving the Microsoft Education Challenge 2025. We are proud to celebrate the 6th year of this meaningful journey together. A big thank you to Fidelis, our Microsoft Global Training Partner, for driving the execution of MEC for the 3rd year since MEC 2023. Your dedication and passion have brought this competition to life in impactful ways. We are also very grateful for Great Eastern Takaful for sponsoring this year's prizes. Your support makes a real difference in motivating our participants. Last year, MEC 2024 saw a record-breaking of 4,597 participants, a clear sign of the growing excitement and commitment from schools nationwide. This year, with MEC 2025 open to both MOE and non-MOE schools, we are aiming even higher. Thank you once again, BSTP, Fidelis and Great Eastern Takaful
for your continued trust and support. Let's keep empowering our educators and students together. Together, we can shape the future of education and inspire the next generation of leaders. Once again, thank you for being part of this incredible journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Puan Aniza, Pengarah BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia, Encik Cedric Young, Eksekutif Kanan Sektor Awam Microsoft Malaysia Sdn Bhd, yang berusaha, para pendidik serta para peserta dan hadirin sekalian. Pertama sekali, saya dengan berbesar hati ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia serta Microsoft Malaysia atas sokongan padu dan kerjasama erat dalam menjayakan Minecraft Education Challenge 2025. Melalui kolaborasi ini, kita dapat menyatukan kaedah pendidikan yang lebih menarik. Ia menggabungkan kemajuan teknologi, kelestarian serta literasi kewangan dan kepentingan perlindungan. Kami amat mengalu-alukan penyertaan anda yang mewakili sekolah dari seluruh negara dan sudah semestinya kami menghargai bimbingan para guru di sepanjang tempoh cabaran. Minecraft Education Challenge ini adalah sebahagian daripada komitmen Great Eastern Takaful untuk terus mendekati generasi muda dengan cara yang lebih menyeronokkan, interaktif dan berimpak tinggi. Kami percaya bahawa pendidikan hari ini perlu selari dengan dunia digital yang semakin berkembang dan pada masa yang sama menyampaikan mesej yang penting khususnya berkaitan perlindungan kewangan dan kesedaran tentang takaful. Hadirin sekalian, melalui cabaran ini, para pelajar bukan sahaja akan belajar tentang konsep takaful, tetapi juga akan mengasahkan kemahiran berfikir secara kreatif, menyelesaikan masalah secara kolaboratif dan meningkatkan kemahiran digital mereka. Ini merupakan pendekatan yang inovatif dalam memperkenalkan prinsip perlindungan kewangan dengan cara yang lebih relevan pada golongan muda. Apa yang menjadikan inisiatif ini lebih bermakna adalah kami turut memperkenalkan inisiatif Get Green kami, iaitu inisiatif upcycling atau hasil semula dalam kesedaran alam sekitar. Informasi yang dikongsikan adalah sama, cuma kelainannya adalah dari segi penyampaian yang lebih interaktif dan secara digital. Dengan semua usaha ini, ia menzahirkan komitmen berterusan dan semoga ia memberikan impak positif jangka panjang. Hadirin sekalian, pertandingan ini adalah inklusif dan para pelajar daripada pelbagai latar belakang serta lokasi dapat turut serta dalam merasai keseronokan pembelajaran secara digital ini. Atas sokongan padu daripada Kementerian Pendidikan dan Microsoft Malaysia, kami dapat menjangkau ke lebih banyak sekolah di seluruh negara. It's time for all of you to take part and enjoy the opportunity to learn and collaborate with your friends. Show that you are innovative, talented and open to explore new learnings. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rakan kolaborasi kami, para guru dan pelajar atas semangat dan sokongan anda. Semoga usaha ini memberikan manfaat dan memupuk generasi masa depan yang hebat. Jom mencapai kejayaan bersama kami dan selamat maju jaya kepada semua. Sekian, terima kasih. See you inside.
years, it has been more than just a game. It's been a canvas for imagination, a playground for innovation. The Minecraft Challenge has brought together students from all walks of life, dreamers, designers, and builders, turning ideas into reality, one block at a time. From towering fortresses to hidden worlds, students have joined this competition not just to build, but to explore, learn, and dream without limits. They've crafted stories with every block, faced obstacle with courage, and brought their visions to life in the most adventurous ways. This year, in Minecraft Education Challenge 2025, we take on a new mission, one that looks beyond the screen and into the future. Your mission is to build an eco- and disaster-proof house. Design homes that protect, preserve, and inspire. Let your build reflect a world where technology and nature live side by side. The future starts here. The future starts with you. Okey, begitulah tadi perasmian untuk pelancaran Minecraft Education Challenge peringkat kebangsaan bagi tahun 2025. Adakah murid-murid semua berasa teruja dengan pelancaran itu tadi? Saya kira semua pasti teruja dengan pelancaran gimmick yang ditonton tadi. Jadi, seterusnya tanpa melengahkan masa dan sebelum saya terlupa, untuk semua penonton pada hari ini, kita ada rezeki draw dan secret code yang akan saya bagi pada penghujung taklimat ini. Jadi kena dengar betul-betul taklimat pada hari ini dan bila secret code saya akan berikan kepada semua. Dan ada rezeki draw untuk 10 orang pemenang kita pada petang ini. Okey. Saya akan teruskan dengan kita punya taklimat Minecraft Education Challenge bagi tahun 2025. Semua dah bersedia? Ini merupakan website kepada Minecraft Education Challenge 2025 yang boleh dilayari oleh semua peserta pada tahun ini. Minecraft Education Challenge 2025. Objektif pertandingan kita pada tahun ini adalah untuk menyediakan murid berkeupayaan untuk menyelesaikan masalah menggunakan coding atau kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan. Yang kedua, untuk mencungkil bakat dan memberi kebebasan kepada murid untuk bereksperimen dengan mendorong ekspresi diri, kreatif dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, mewujudkan hubungan kerjasama antara murid dan guru dalam merancang, mengurus, mereka bentuk dan menghasilkan bahan pengekoh dan menggalakkan persaingan sengit. Dan yang keempat, memberikan pengalaman dalam kalangan murid melalui pertandingan yang merangsang minda kritis dan kreatif serta unik. Dan tema kita pada tahun ini adalah Eco-Friendly and Disaster-Proof House ataupun dalam bahasa Melayunya Rumah Mesra Alam dan Kalis Bencana. Dan peserta perlu membina sebuah rumah impian selaras dengan tema pertandingan dalam dunia Minecraft Education bersamaan dengan idea kreatif dan inovatif untuk menghadapi cabaran bencana alam seperti banjir, ribut dan gempa bumi. Murid juga perlu menerapkan kemahiran mereka bentuk pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah berpandukan matlamat pembangunan mampan ataupun SDG, Sustainable Development Goals. Murid-murid yang hendak menyertai pertandingan ini adalah kita punya tema pada tahun ini, Rumah Mesra Alam dan Kalis Bencana. Dan murid-murid perlu menerapkan SDG ataupun matlamat pembangunan mampan. Saya kongsikan sedikit apa itu matlamat pembangunan mampan.
Ini ada 17 SDG yang murid-murid boleh gunakan sepanjang membina dunia Minecraft nanti. Okey, seterusnya. Kita pada tahun ini mempunyai 2 kategori pertandingan. Jangan salah masuk kategori peserta semua. Pertandingan Minecraft Education Challenge 2025 adalah terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan menengah, sekolah KPM dan bukan KPM, warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 17 tahun. Dan pertandingan ini hanya untuk penyertaan secara perseorangan sahaja. Maknanya satu penyertaan untuk satu murid sahaja. Dan kategori kita bukakan kepada 2 jenis kategori, iaitu kategori sekolah KPM untuk semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan yang kedua adalah kategori sekolah bukan KPM, iaitu sekolah Iqra' Muslim, MRSM, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan sekolah lain yang bukan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Di bawah kategori sekolah KPM, iaitu Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita mempunyai 6 kategori di bawahnya, iaitu untuk sekolah rendah tahap 1, yakni tahun 1 sampai tahun 3, sekolah rendah tahap 2, tahun 4 hingga 6, sekolah menengah rendah tingkatan 1 hingga 3, sekolah menengah atas tingkatan 4 hingga 5, sekolah pendidikan khas rendah, sekolah pendidikan khas menengah. Itu adalah kategori di bawah Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala di bawah kategori sekolah bukan di bawah KPM, hanya 2 kategori yang akan dipertandingkan, iaitu sekolah rendah dari tahun 1 hingga 6, manakala bagi sekolah menengah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi selesai untuk kita punya kategori. Saya harapkan, Ustaz harapkan pada petang ini murid-murid tahu di mana penyertaan murid-murid di dalam pertandingan Minecraft Education Challenge. Jadi kita akan telusuri, kita akan tahu lebih lanjut lagi tentang borang apakah syarat yang sepatutnya ada dalam Minecraft Education Challenge ini. Ustaz akan terangkan selepas ini. Kita akan pergi ke kategori Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Di bawah ini ada borang dan maklumat lanjut penyertaan. Boleh klik kat situ. Ini saya ulang semula untuk kategori sekolah KPM terlebih dahulu. Ada beberapa panduan dan cara penghantaran. Panduan dan cara penghantaran langkah pertama untuk murid-murid yang ingin menyertai pertandingan ini, perlu sediakan ciptaan dunia Minecraft dengan menggunakan dunia Block of Grass berdasarkan tema tahun ini melalui Minecraft Education sahaja. Selain daripada Minecraft Education tidak dibenarkan. Kemudian perlu menghasilkan satu video penerangan yang tidak melebihi 3 minit. Saya ulang, tidak melebihi 3 minit. Apabila siap, muat naik dalam format MP4 sahaja ataupun dalam format video lah, format dia MP4 sahaja ke dalam Google Drive dengan menggunakan ID delima murid. Contoh dia ada huruf M di depan tu. M-XXX alias moi-dl.edu.my. Itu ID delima murid. Kemudian langkah ketiga, perlu muat turun laporan akhir atau final report dan menjawab semua soalan dalam laporan tersebut. Dan perlu simpan laporan akhir dalam PDF. Dapatkan template laporan akhir di sini. Nanti saya tunjukkan dan kongsikan apa rupa bentuk template laporan akhir yang perlu para peserta buat dan hantar nanti. Dan perlu muat naik laporan akhir ke dalam Google Drive dengan menggunakan ID delima murid. Google Drive untuk video dan Google Drive untuk template laporan akhir hanya satu Google Drive yang sama. Kemudian langkah keempat, dalam aplikasi Google Drive, ini masukkan fail video penerangan dan fail laporan akhir ke dalam satu folder. Dalam satu folder sahaja. Kemudian kongsikan pautan folder
dengan tetapan anyone with the link beserta peranan viewer. Ingat ya semua, tetapan folder adalah anyone with the link dan peranan dia adalah viewer. Dan pautan ini diperlukan semasa mengisi borang penyertaan nanti. Video dan laporan akhir yang tidak menepati tetapan seperti yang dinyatakan akan dibatalkan. Jadi mohon kepada bantuan guru pembimbing atau ibu bapa untuk menyemak projek sebelum penghantaran dibuat. Pastikan mohon bantuan daripada guru pembimbing untuk semak dulu hasil daripada murid-murid ini. Takut apa yang dihantar tidak menepati syarat dan apa yang dihantar itu akan dibatalkan. Sayang dah buat banyak-banyak tetapi penyertaan tidak diterima. Dan langkah akhir adalah untuk mengisi borang penyertaan mengikut kategori anda. Pastikan borang dan kategori yang dipilih adalah tepat dan anda diminta untuk mengisi pautan folder Google Drive dalam langkah keempat tadi. Borang yang lengkap kemudian boleh dihantar dengan menekan butang submit. Dan penyertaan tanpa pautan video dan laporan tidak akan diterima dan akan dibatalkan. Maknanya kalau hantar kosong saja, kita akan batalkan penyertaan dan kita tidak akan terima. Dan di bawah ini ada satu template laporan akhir kategori sekolah KPM. Perlu muat turun laporan ini berdasarkan pilihan bahasa anda, atau sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Boleh pilih antara kedua-dua, boleh pilih salah satu sahaja. Kalau murid menggunakan template laporan akhir bahasa Melayu, video juga perlu dalam bahasa Melayu. Jika final report template dalam bahasa Inggeris, video juga perlu menggunakan bahasa Inggeris. Setakat ni, Ustaz harapkan semuanya boleh faham dan mengerti tentang syarat dan kaedah bagaimana kita nak menghantar pertandingan Minecraft Education ini. Dan ini adalah senarai hadiah untuk pertandingan ini bagi senarai hadiah kategori sekolah rendah. Sekolah rendah tahap 1, tahun 1 sampai 3, sekolah rendah tahap 2, tahun 4 sampai 6, sekolah pendidikan khas. Bagi Johan setiap kategori adalah akan menerima SSPN Prime bernilai RM800, trofi dan sijil. Manakala Naib Johan SSP akan menerima SSPN Prime bernilai RM650 beserta trofi dan sijil. Manakala tempat ketiga SSPN Prime bernilai RM480 beserta trofi dan sijil. Dan tempat keempat SSPN Prime bernilai RM100 dan sijil, dan tempat kelima akan menerima SSPN Prime bernilai RM100 juga beserta sijil. Dan sagu hati bagi 11 pemenang akan menerima SSPN Prime bernilai RM100 dan juga sijil. Itu untuk hadiah kategori sekolah rendah. Manakala bagi hadiah kategori sekolah menengah, untuk sekolah menengah rendah tingkatan 1 sampai 3, sekolah menengah atas tingkatan 4 sampai 5, sekolah pendidikan khas menengah akan menerima setiap kategori Johan SSPN Prime bernilai RM1,000 beserta trofi dan sijil. Manakala Naib Johan SSPN Prime bernilai RM800 beserta trofi dan sijil. Dan tempat ketiga SSPN Prime bernilai RM600 beserta trofi dan sijil. Manakala tempat keempat dan kelima akan menerima SSPN Prime bernilai RM100 beserta sijil, dan sagu hati untuk 11 pemenang akan menerima SSPN Prime bernilai RM100 beserta sijil. Adakah semua dah bersedia untuk melihat syarat dan borang penyertaan kita? Penyertaan kini telah dibuka dan kita akan lihat apakah syarat dan penyertaan untuk kategori sekolah KPM. Yang pertama, syarat-syaratnya. Syarat pertandingan mungkin berbeza mengikut kategori sekolah.
sila pastikan kategori anda. Sama ada anda duduk di sekolah KPM atau anda duduk di bawah sekolah bukan KPM. Pastikan anda di dalam kategori yang betul. Okey, kita pergi satu persatu. Syarat-syarat penyertaan Minecraft Education tahun 2025 peringkat kebangsaan bagi kategori sekolah KPM. Yang pertama, Minecraft Education Challenge 2025 peringkat kebangsaan terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan menengah KPM warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 17 tahun boleh menyertai pertandingan Minecraft Education ini. Okey, seterusnya. Tema kita adalah untuk Minecraft tahun ini adalah Eco and Disaster Proof House, iaitu rumah mesra alam dan kalis bencana. Yang ketiga, murid perlu menyediakan ciptaan dunia Minecraft dengan menggunakan dunia Block of Grass. Block of Grass, saya rasa yang dah lama menggunakan Minecraft Education, dia tahu di mana Block of Grass itu berada. Dan berdasarkan tema dengan menggunakan edisi Minecraft Education sahaja. Yang keempat, tiada penetapan bilangan SDG yang perlu digunakan. Nak guna satu boleh, dua boleh, nak guna 17 pun boleh SDG dalam pembinaan Eco and Disaster Proof House pada tahun ini. Tiada penetapan bilangan. Yang kelima, peserta dikehendaki menyertai semua bengkel dalam talian mengikut kategori yang disediakan oleh penganjur. Maklumat bengkel dalam talian ini telah dihebahkan melalui surat dengan nombor rujukan seperti di bawah. Untuk ini adalah satu kejutan untuk tahun ini kepada semua peserta yang ingin menyertai pertandingan Minecraft Education Challenge 2025 perlu menyertai bengkel mengikut kategori. Sebab di dalam bengkel tersebut para peserta atau murid-murid akan mengetahui satu elemen yang perlu diletakkan dalam dunia Minecraft murid-murid semua. Kerana kalau diletakkan elemen tersebut di dalam world Minecraft yang telah dibina, murid tersebut akan menerima markah bonus. Apa elemen tu? Kena tunggu dan perlu sertai bengkel. Kepada yang tidak menyertai bengkel, dia takkan tahu apakah elemen yang akan diletakkan dalam world Minecraft itu. Jadi dia tidak akan mendapat markah bonus. Jadi untuk peserta yang inginkan markah bonus, perlu menyertai bengkel dan tahu apakah elemen yang perlu diletakkan dalam Minecraft Education yang murid-murid sediakan tadi. Dan yang keenam, murid wajib menggunakan ID delima murid untuk memuat naik fail di Google Drive dan mengisi borang penyertaan pertandingan. Yang ketujuh, murid dikehendaki menyediakan video penerangan projek menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Pilih salah satu medium bahasa sahaja. Yang kelapan, video penerangan projek dan laporan hendaklah menggunakan salah satu bahasa yang telah dipilih sahaja. Maksudnya di sini, sekiranya murid-murid memilih bahasa Melayu untuk membuat video, bahasa Melayu juga perlu digunakan untuk membuat laporan. Tidak boleh video dalam bahasa Inggeris, laporan di dalam bahasa Melayu. Perlu tally atau sinkronis antara kedua-duanya. Kesembilan, video durasi penerangan tidak melebihi 3 minit dalam format MP4 sahaja dan perlu muat naik dalam Google Drive. Dan video boleh dihasilkan menggunakan apa-apa perisian pengeditan video. Dan yang ke-10, murid wajib muat turun laporan akhir yang diberikan dalam bahagian panduan penghantaran. Nanti saya akan terangkan dan akan kongsikan template laporan akhir. Kemudian yang ke-11, murid perlu masukkan fail video penerangan tadi dan kongsikan pautan folder di dalam borang penyertaan. Sila pastikan, saya ingatkan, sila pastikan folder dikongsi dengan tetapan anyone with the link beserta peranan viewer.
dan murid hanya dibenarkan untuk menghantar satu penyertaan sahaja. Dan seorang guru daripada sekolah yang sama boleh menjadi guru pembimbing kepada lebih daripada seorang murid. Seorang murid boleh menghantar satu penyertaan, manakala guru pembimbing boleh membimbing lebih daripada seorang murid. Seterusnya, murid-murid wajib dan hanya dibenarkan menggunakan versi Minecraft Education Challenge selain daripada versi Minecraft Education. Penyertaan tidak akan diterima dan aplikasi tersebut boleh dimuat naik dari portal Delima atau dalam web yang dinyatakan education.minecraft.net. Dan tempoh penyerahan ataupun tarikh tutup penyerahan folder pengisian borang penyertaan adalah pada 7 Julai 2025 pada hari Isnin pada pukul 11.59 malam. Ini adalah tarikh akhir 7 Julai 2025. Kegagalan peserta menepati syarat dan terma yang telah ditetapkan akan menyebabkan penyertaan ditolak secara automatik. Jika terdapat sebarang persoalan, boleh berhubung dengan pegawai di bahagian BSTP. Dan peserta yang berjaya sahaja untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan akan dihubungi dan keputusan panel penilaian adalah muktamad. Okey. Seterusnya adalah murid wajib membaca panduan penghantaran seperti yang saya telah nyatakan tadi, dan borang perlu diisi selepas murid menyiapkan video penerangan dan laporan akhir. Dan ini adalah borang penyertaan kategori sekolah KPM dan di bawah ini adalah borang permohonan lesen Minecraft BPN. Saya akan pergi satu persatu. Ini merupakan borang penyertaan Minecraft Education Challenge tahun 2025. Mohon kerjasama guru pembimbing untuk melengkapkan maklumat penyertaan murid dari sekolah masing-masing dalam pertandingan Minecraft Education Challenge tahun 2025 peringkat kebangsaan. Dan mohon pastikan maklumat diisi adalah lengkap dan tepat. Sekiranya tidak ingin membuat pembetulan pada maklumat dihantar, sila klik pada edit respond. Ada email. Borang ini perlu pilih negeri, contoh negeri 9. Kategori pertandingan, pastikan memilih kategori pertandingan yang betul. Di bawah, ini untuk di bawah sekolah di bawah KPM. Sekolah rendah, tahap 1. Contoh. Kod sekolah. MBA 6010. Nama sekolah. Sila pastikan nama sekolah ditulis dengan lengkap dan tidak menggunakan sebarang singkatan. Contoh sekolah, Sekolah Kebangsaan Jimah Baru. Nama penuh, lengkap. Tiada singkatan, bukan SK. Dan alamat sekolah juga perlu diisi beserta dengan postcode. Seterusnya adalah nombor telefon sekolah, nama guru pembimbing murid-murid, ID Delima guru pembimbing, nombor kad pengenalan guru pembimbing perlu menggunakan format dash, nombor telefon guru pembimbing, nama penuh murid, ID Delima murid, nombor kad pengenalan murid, umur pada 1 Januari 2025 dan kategori ketidakupayaan. Ini untuk kategori pendidikan khas sahaja, pendidikan khas rendah atau pendidikan khas menengah sahaja guru pembimbing akan isi. Seterusnya adalah pautan. Untuk sediakan satu Google Drive yang boleh diakses oleh juri, tetapkan anyone on the internet with the link can view. Ada 2 perkara dalam Google Drive, video projek dan laporan akhir projek. Dan kongsikan pautan di bawah. Dan terakhir adalah saya bersetuju dan menekan maklumat peribadi saya digunakan untuk tujuan pertandingan ini saya. Ya, dan submit. Tarikh akhir adalah 7 Julai 2025 sebelum jam 11.59 malam. Itu adalah untuk borang penyertaan. Kemudian kita akan lihat kepada template template laporan akhir. Apa rupanya? Saya kongsikan yang dalam bahasa Melayu. Untuk yang bahasa Inggeris boleh semak di dalam website.
Okey. Akan ada paparan sebegini dengan tajuk dia Rumah Mesra Alam dan Kalis Bencana. Ini adalah laporan akhir untuk kategori sekolah KPM. Pastikan kategori yang betul. Murid-murid akan isi maklumat di bawah. Adakah ada 4 soalan yang perlu dijawab dalam slide ini dan perlu simpan laporan akhir dalam bentuk PDF selepas melengkapkan semua soalan. Seterusnya, soalan yang pertama, senaraikan SDG yang anda gunakan dan huraikan matlamat, rasional dan fungsi SDG tersebut dalam ciptaan anda. Jadi murid-murid akan senaraikan semua SDG, matlamat, rasional, kefungsian di dalam template ini. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut, perlu menghadiri bengkel bagaimana kita hendak menyelesaikan template laporan ini. Seterusnya adalah nyatakan konsep dan idea projek anda berdasarkan tema Mesra Alam dan Kalis Bencana. Perlu nyatakan konsep dan idea murid-murid semua. Dan jawapan ini tidak melebihi 100 patah perkataan sahaja. Pastikan ianya padat, ringkas tetapi menepati tema yang diperlukan. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, sila lampirkan gambar berkaitan projek anda. Huraikan secara ringkas mengenai gambar tersebut. Murid-murid boleh masukkan gambar berdasarkan slide yang telah diberikan dan sekiranya tidak mencukupi boleh tambahkan slide mengikut bilangan gambar yang hendak diletakkan. Seterusnya soalan yang terakhir, refleksi. Berdasarkan pengalaman anda membina World Minecraft, bagaimana ia dapat membantu membina negara Malaysia yang mesra alam. Jadi di sini juga perlu membuat huraian tidak melebihi 100 patah perkataan. Jadi selepas murid semua berjaya melengkapkan 4 soalan ini dan telah membuat video, murid-murid boleh menghantar penyertaan ini menggunakan borang yang disediakan. Okey. Baiklah. Seterusnya kita akan lihat secara ringkas untuk kategori sekolah bukan KPM yang ada 2 kategori, sekolah rendah dan sekolah menengah. Formatnya lebih kurang hampir sama tetapi ada perkara-perkara yang berbeza. Langkah pertama seperti yang sama tadi, kita akan menggunakan block of grass dan perlu juga menghasilkan video penerangan yang tidak melebihi 3 minit dan boleh memuat naik dalam format MP4 sahaja ke dalam OneDrive atau Google Drive. Manakala template laporan akhir juga perlu dibuat dan simpan dalam bentuk PDF. Dan langkah keempat, dalam aplikasi OneDrive dan Google Drive, masukkan video penerangan dan fail laporan akhir ke dalam satu folder. Kemudian kongsikan pautan itu dengan tetapan anyone with the link dan pautan ini diperlukan semasa mengisi borang penyertaan nanti. Dan video serta laporan akhir yang tidak menepati tetapan akan dibatalkan serta-merta. Dan sekali lagi mohon bantuan guru pembimbing atau ibu bapa untuk menyemak sebelum penghantaran dibuat. Dan langkah akhir adalah untuk mengisi borang penyertaan. Borang yang tidak lengkap akan tidak diterima dan akan dibatalkan. Okey. Manakala bagi hadiah pertandingan, hadiah kategori sekolah bukan KPM, bagi kedua-dua kategori sekolah rendah dan sekolah menengah akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM1,000. Bagi Naib Johan hadiah wang tunai sebanyak RM800. Manakala bagi hadiah ketiga hadiah wang tunai sebanyak RM600. Tempat keempat hadiah wang tunai sebanyak RM100. Tempat kelima hadiah wang tunai sebanyak RM100. Manakala Satgo Hati bagi 11 pemenang hadiah wang tunai sebanyak RM100 juga. Dan penyertaan juga kini dibuka untuk semua kategori sekolah bukan KPM. Matlamatnya sama, syarat-syarat juga lebih kurang sama untuk
disertai oleh kategori sekolah bukan KPM, dan tarikh akhir juga adalah sama sebelum atau pada 7 Julai 2025 sebelum jam 11.59 malam. Jadinya, dan keputusan para panel penilaian adalah muktamad dan semua peserta yang berjaya akan dihubungi. Okey. Bagi lesen Minecraft tajaan Great Eastern Takaful, saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan lesen permohonan lesen bagi sekolah bukan KPM terlebih dahulu. Bagi sekolah bukan KPM, lesen Minecraft di bawah tajaan Great Eastern Takaful sebagai rakan strategik kerjasama Minecraft Education Challenge 2025 akan menaja 300 unit lesen Minecraft Education yang berdurasi 1 tahun kepada sekolah bukan KPM. Ini adalah satu inisiatif untuk menggalakkan penyertaan murid dari sekolah swasta, dan permohonan lesen Minecraft tajaan Great Eastern Takaful hanya boleh dibuat oleh guru pembimbing sekolah, dan hanya satu permohonan perlu dibuat untuk satu sekolah sahaja. Dan sekolah yang berjaya akan diberi jumlah 10 lesen untuk kegunaan murid di makmal sekolah. Jadi ini khas untuk sekolah bukan KPM. Sekolah bukan KPM akan menerima 300 unit lesen, dan setiap sekolah yang berjaya akan diberikan 10 lesen untuk kegunaan murid bagi menyertai pertandingan Minecraft Education Challenge 2025. Ini khusus untuk sekolah bukan KPM. Bagi sekolah KPM, kita akan ada borang permohonan lesen Minecraft dari BPM. Lesen Minecraft BPM boleh dimohon dengan borang yang disediakan di bawah ini, dan permohonan lesen ini hanya dibuka untuk kegunaan pertandingan Minecraft Education Challenge tahun 2025 peringkat kebangsaan untuk murid sekolah KPM sahaja. Jadi permohonan ini adalah sebanyak 1,000 terhad kepada 1,500 permohonan sahaja, dan boleh dimohon ataupun permohonan lesen Minecraft ini boleh dibuat oleh sama ada ibu bapa sendiri ataupun guru pembimbing, dan syaratnya perlu menghantar penyertaan Minecraft Education Challenge pada tahun ini. Sebanyak 1,500 lesen Minecraft daripada BPM untuk sekolah di bawah KPM, dan anggaran awal kita selepas permohonan akan menerima lesen Minecraft ini 2 minggu selepas permohonan berjaya. Okey. Seterusnya, di dalam website ini juga terdapat pautan untuk pembelian lesen Minecraft. Sekiranya murid, ibu bapa atau guru pembimbing berminat untuk membuat pembelian lesen Minecraft, boleh menggunakan portal ini secara rasmi dan boleh mengikuti langkah-langkah yang disediakan di sini. Untuk pembelian lesen Minecraft Education secara individu, dan mesti menggunakan ID D5 murid. Sekiranya tidak menggunakan ID D5 murid, ia akan mendapat harga lain daripada education version. Seterusnya adalah
sumber rujukan di sini. Dalam website ini juga boleh dilihat beberapa video tutorial sekiranya untuk murid yang baru ingin menyertai pertandingan ini. Di sini ada juga beberapa video tutorial untuk dilihat oleh murid-murid semua dan juga boleh mengikuti kita punya bengkel nanti. Okey. Setakat ini ada apa-apa soalan? Saya rasa banyak soalan dekat chat. Yang tak sabar-sabar nak menyertai pertandingan Minecraft Education Challenge bagi tahun ini. Okey. Kalau ada sebarang soalan, semua boleh menyertai pertandingan Minecraft Education Challenge. Tahun lepas kita telah mempunyai lebih daripada 4,000 penyertaan. Jadi mungkin tahun ini kita akan mencipta satu rekod yang baru, lebih daripada 10,000 mungkin penyertaan Minecraft Education Challenge bagi tahun 2025. Baiklah. Itu antara taklimat untuk penyertaan Minecraft Education Challenge 2025 dan saya ingin kongsikan satu yang saya dah sebut awal tadi tentang secret code dan rezeki draw kepada murid-murid yang menantikannya, kepada 10 murid-murid yang bertuah. Dan saya akan kongsikan bagaimana kita akan melaksanakan pertandingan ini, rezeki draw ini. Okey. Baiklah. Ingin memenangi hadiah-hadiah yang menarik? Jom tonton dengan teliti dan cuba cari jawapan dari sesi hari ini. Murid-murid boleh imbas kod QR ini untuk menjawab soalan berdasarkan sesi ini dan hantar nama anda untuk berada di rezeki draw. Kita akan pilih 10 murid yang mempunyai rezeki pada hari ini bagi memenangi hadiah yang menarik. Boleh tengok hadiah-hadiah yang menarik tu yang bertemakan Minecraft Education untuk murid-murid semua. Jadi, secret code kita pada hari ini saya hanya akan sebut sekali sahaja, iaitu Squad Hero Lestari. Seterusnya, soalan dia adalah berapakah perisai atau shield yang anda nampak dalam gambar ini? Anda mempunyai beberapa saat untuk mengira berapa banyak jumlah ini dan boleh memberikan jawapannya dalam borang yang telah saya paparkan tadi. Okey. Sebab kita nak melihat rezeki siapa yang paling mempunyai rezeki yang paling besar pada petang ini. Jadi boleh imbas kod QR ini, kira jawapan tadi dan masukkan saya punya secret code tadi. Okey. Kita akan teruskan dengan saya kongsikan semula tarikh-tarikh bengkel untuk Minecraft Education Challenge bagi murid yang baru nak menyertai, bagi murid yang nak menerima ilmu yang baru, boleh menyertai bengkel ini. Dan seperti saya katakan tadi, sekiranya anda menyertai bengkel ini, anda akan menerima satu elemen yang perlu diletakkan di dalam binaan Minecraft anda sebagai, dan ia akan menjadi satu bonus kepada murid-murid. Sekiranya anda berjaya menyelesaikan
atau memasukkan elemen yang dinyatakan semasa sesi bengkel nanti. Baiklah, ini merupakan jadual sesi. Pada hari ini kita merupakan sesi pelancaran dan taklimat rasmi. Manakala pada 28 Mei 2025 merupakan bengkel persediaan sekolah rendah versi bahasa Melayu. Manakala pada bengkel persediaan tadi pada pukul 3 petang 28 Mei pada hari Rabu minggu hadapan. Seterusnya, bengkel persediaan sekolah rendah English version pada 30 Mei 2025 pada hari Jumaat pada jam 3 petang, dan manakala pada 5 Jun 2025 pada hari Khamis merupakan bengkel persediaan sekolah menengah bagi English version pada jam 3 petang, dan pada 11 Jun 2025 merupakan bengkel persediaan sekolah menengah versi bahasa Melayu pada jam 3 petang juga. Jadi murid boleh memilih mana-mana bengkel yang tepatlah mengikut kategori. Kalau sekolah rendah, masuk sekolah rendah sama ada versi bahasa Melayu atau versi bahasa Inggeris, mengikut kesesuaian murid-murid semua. Jadi itu antara tarikh-tarikh bengkel untuk persediaan murid-murid bagi menyertai pertandingan. Ingat, nak markah bonus kena masuk ke dalam bengkel persediaan. Okey. Seterusnya adalah saya akan sharekan semula borang permohonan lesen Minecraft bagi sekolah KPM. Lesen ini, borang permohonan ini telah dibuka, dan permohonan lesen ini hanya dibuka untuk kegunaan pertandingan Minecraft Education Challenge 2025 peringkat kebangsaan dan guru murid sekolah KPM sahaja. Permohonan lesen ini hanya boleh dilengkapkan oleh ibu bapa, guru KPM, pegawai JPN atau PPD menggunakan alamat email delima guru atau murid sahaja. Saya pastikan alamat email delima yang dinyatakan adalah tepat kerana permohonan yang berjaya akan menerima akses lesen melalui email delima murid-murid. Sekiranya sekiranya ibu bapa atau guru tersilap memasukkan email delima murid, jadi murid itu tidak boleh akses lesen tersebut kerana alamat email yang tepat sahaja akan dapat akses lesen apabila menerima email itu. Dan perlu isi maklumat pemohon, ID delima murid. Sekiranya ibu bapa memohon, letakkan ID delima murid. Sekiranya guru, letakkan ID delima murid di sini. Dan nama pemohon, nombor telefon pemohon yang boleh dihubungi, peranan sama ada ibu bapa, guru pembimbing atau pegawai JPN, dan maklumat sekolah, nama sekolah, kod sekolah, negeri di mana dan pemohon. Saya dengan ini bersedia dan komited untuk memastikan lesen percuma BPM ini digunakan dengan sebaiknya oleh peserta dan menghantar penyertaan MEC 2025 mengikut terma dan syarat. Lesen permohonan ini adalah sebanyak 1,500 lesen sahaja pada tahun ini, dan anggaran awal sekiranya permohonan sebanyak 1,500 itu telah penuh, kita akan tutup borang ini. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan anggaran awal untuk dapat lesen yang dipohon adalah 2 minggu daripada tarikh permohonan, insya-Allah. Okey. Itu antara taklimat yang boleh saya berikan
Okey, tambahan satu lagi tambahan satu lagi tentang lesen Minecraft Education bagi pemohon sekolah KPM. Permohonan lesen hanya boleh dibuat oleh satu pemohon untuk satu peserta sahaja. Akses yang diberikan kepada satu user sahaja. Maksudnya satu permohonan bukan seperti sebelum ini ada sekolah yang akan menerima 2, ada sekolah yang akan menerima 3 berdasarkan bilangan yang diberikan oleh guru. Tetapi pada tahun ini permohonan lesen hanya boleh dibuat oleh satu orang pemohon untuk satu orang peserta sahaja. Tidak boleh lebih daripada itu. Okey. Saya kira itu adalah antara perkongsian untuk taklimat saya pada petang ini. Sekiranya ada persoalan, boleh ajukan di ruangan komen untuk saya kongsikan kemusykilan dan menjawab kemusykilan daripada guru pembimbing, ibu bapa ataupun murid. Ada soalan? Okey. Satu lagi sebelum saya terlepas pandang. Ini untuk khusus untuk murid tingkatan 1 dan tahun 1 yang belum menerima ID5 yang ingin menyertai pertandingan Minecraft Education Challenge ni, boleh menggunakan ini khas untuk tingkatan 1 dan tahun 1 sahaja. Boleh menggunakan akaun guru untuk menghasilkan projek dan menghantar penyertaan, dan hanya menggunakan akaun D5 guru sahaja dibenarkan. Selain daripada akaun guru tidak dibenarkan. Ini saya ulang sekali lagi untuk murid tingkatan 1 dan tahun 1 yang belum menerima ID D5. Selain daripada itu, perlu menggunakan ID D5 murid. Okey, boleh. Saya harap ia jelas di sini. Okey, kita sambung semula ke sesi Q&A. Okey, soalan yang pertama, satu sekolah, satu murid atau boleh ramai murid? Satu sekolah boleh ramai murid menyertai. Semua ada projek masing-masing. Dan perlukan guru pembimbing untuk membantu. Tapi guru pembimbing boleh membimbing ramai murid dalam satu sekolah. Ini adalah projek perseorangan. Minecraft Education Challenge penyertaan dia adalah perseorangan. We use Minecraft Edu, right? Kita guna Minecraft Education sahaja yang dibenarkan untuk Minecraft Education Challenge tahun 2025. Rakan saya, saudari Mewan dan Aik, dia pun akan membantu untuk menjawab soalan kita pada petang ini. Ya, betul. Boleh teruskan? Yang ni soalan block of grass to flat work ke? Ya, betul. Ni soalan jawapannya betul, sama. Murid perlu gunakan block of grass ataupun flat work. Dua frasa tu sama. Betul. Okey, lesen masih boleh dibeli secara pukal melalui admin sekolah tak? Jika ini soalan dari sekolah KPM, ya betul. Lesen masih boleh dibeli secara pukal melalui sekolah.
Puan hanya perlu isikan borang yang borang pembelian secara pukar. Sana ada itu borang untuk diisikan ID semua murid. Tetapi sebelum membuat pembelian, pastikan murid semua tu boleh akses kepada Minecraft Education. Maksudnya ID delima mereka boleh log in masuk ke dalam Minecraft Education sebelum membuat pembelian. Sebab tahun ni seperti yang dinyatakan tadi, ada murid yang dari tingkatan 1 ataupun darjah 1 yang belum ID mereka tidak sync dengan Microsoft. Jadi mereka mungkin tidak boleh akses Minecraft Education. Dengan macam tu kami tidak galakkan murid tersebut untuk membuat bayaran dahulu, baru perasan ID tersebut tidak boleh digunakan untuk Minecraft Education. Jadi semua guru ataupun admin sekolah diminta untuk semak dengan murid dahulu, pastikan ID tersebut boleh log in ke dalam Minecraft Education baru membuat pembelian lesen. Okey. Maaf nak tanya soalan. Maaf nak tanya, jika PPKI SK di bawah kategori mana? Sekejap ya. PPKI SK di bawah kategori pendidikan khas sekolah rendah. Cikgu. Nanti di borang penyertaan itu ada ruang untuk menulis kategori ketidakupayaan murid untuk kategori pendidikan khas. Okey. Soalan, kena bayar tak cikgu? Mewan boleh jawab. Soalan lesen. Okay. Kalau soalan lesen saya boleh jawab. Untuk Minecraft Education lesen tu dia memang lesen berbayar. Jadi harga dia ada dalam website. Boleh masuk dalam website untuk atas itu bahagian pembelian lesen Minecraft. Harga dia ialah 24.84 sen kot kalau tidak silap saya. Jadi kena bayar, and setiap pembelian lesen tu dia berdurasi 12 bulan, 1 tahun lah. Ataupun boleh memohon lesen daripada borang BPM tadi untuk kita memohon lebih kurang daripada 1,500 permohonan lesen yang boleh dibuat. Itu percuma. Kalau permohonan lesen melalui BPM itu percuma. Boleh digunakan selama 12 bulan juga ataupun 1 tahun. Mewan. Ya, texture pack boleh guna ke tak? Setahu saya texture pack tidak boleh dipakai untuk pertandingan ini. Okey. Mungkin ada 1 atau 2 lagi soalan sebelum kita berakhir. Okey, soalan ni ID delima 365. Ini rujuk kepada ID yang ada negeri tu kan. Untuk tahun ni ID yang perlu digunakan adalah ID delima tanpa negeri untuk penyertaan. Tapi kalau untuk log masuk ke dalam Minecraft Education, jika murid ada ID delima 365 yang boleh log masuk ke dalam Minecraft Education dan masih boleh digunakan, anda boleh gunakan untuk menghasilkan projek Minecraft anda. Tapi untuk tujuan penyertaan, borang penyertaan mesti diisi dengan ID delima sahaja. Grup Telegram, ya ada. Tahun ni ada grup Telegram juga. Itu Telegram yang sama dengan tahun lepas. Murid boleh join, sertai grup Telegram tersebut. Dia ada dalam laman rasmi kami, di bawah bahagian bantuan. Hubungi kami. Alright, dekat atas yang bergerak tu. Atas yang sertai Telegram group yang bergerak tu, perkataannya bergerak tu, murid boleh tekan sana, dia akan membawa murid pergi kepada page group Telegram Minecraft Kebangsaan. Okay, soalan seterusnya boleh AI voice. Ya, boleh untuk
video penerangan, AI voice boleh digunakan, tetapi pastikan suara tersebut adalah jelas dan ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tidak boleh tiada guru pembimbing. Perlu ada guru pembimbing. Walaupun dibuat secara sendiri, boleh memohon kepada guru di sekolah untuk menjadi guru pembimbing. Kena ada guru pembimbing. Tak boleh hantar persendirian ataupun melalui ibu bapa. Tidak boleh. Perlu melalui guru di sekolah. Maaf, bila boleh mula daftar? Sekarang boleh mula daftar kalau dah siap. Pendaftaran, kita tiada pendaftaran, kita ada borang penghantaran yang akan dibuka bermula sekarang sehinggalah 7 Julai 2025, sebelum jam 11.59 malam. Murid yang terlibat wajib sertai bengkel Minecraft. Kalau murid bersekolah agama petang macam mana? Kita lihat semula sesi bengkel ada recording. Sesi bengkel ada recording. Ada recording. Kami akan masukkan recording dalam laman rasmi kami. Murid boleh actually rujuk balik. Betul. Soalan ni Ustaz boleh jawab ke? Kena guna kreatif atau survival? Guna kreatif. Block of grass kreatif. Kalau guna survival susah, nanti awak nak cari bahan-bahan atau elemen dalam tu. Jadi guna kreatif. Block of grass. Okay, yang flat world tu. Okay, saya kira itu sahaja antara soalan-soalan yang kita boleh kongsikan jawapannya di sini. Seterusnya untuk guru-guru, saya akan kongsikan pautan SPL KPM untuk guru. Untuk murid-murid ataupun untuk penonton, guru pembimbing yang menyertai rezeki draw tadi, nanti nama akan ditayangkan di website MIS Minecraft Education Challenge 2025 dan akan dihubungi untuk hadiah lah, hadiah yang diperoleh tadi. Okay, ini untuk SPL KPM. Bagi guru-guru, saya mengharapkan penyertaannya ramai dan hasil yang sangat kreatif daripada murid-murid semua pada tahun ini. Lebih ramai, lebih meriah, lebih banyak kreativiti yang kita dapat lihat daripada tema kita pada tahun ini, iaitu Rumah Mesra Alam Lestari. Okey. Dan jangan lupa menyertai bengkel supaya anda boleh tahu elemen apa yang perlu diletakkan di dalam world Minecraft yang dibuat. Dan kepada guru-guru, borang kehadiran telah dipinkan pada live chat. Boleh rujuk di atas untuk ambil borang pendaftaran kehadiran, borang kehadiran pada hari ini. Okey. Kita tunggu sekejap untuk sesi pengisian SPKPM ni. Dan kepada murid-murid, kalau ada sebarang soalan, boleh join group Telegram rasmi Minecraft Education Challenge 2025. Sama channel Telegram
seperti tahun lepas, ataupun boleh melalui website ni, Minecraft Education Edition Challenge 2025, ataupun boleh type https://mcedu.com/mec-2025. Boleh cari, ataupun awak search je dekat Google tu, Minecraft Education Challenge 2025. Dah ada dekat atas tu dia punya website. Dan awak boleh tengok semula syarat, apakah bengkel yang boleh disertai, bagaimana kita nak menghantar, apakah video bantuan, bagaimana nak membeli lesen, bagaimana nak memohon lesen, semua ada di dalam website Minecraft Education Challenge tahun 2025. Baiklah, kita akan berakhir di sini. Semoga kita dapat dilihat penyertaan yang ramai daripada murid-murid semua untuk menyertai Minecraft Education Challenge 2025. Dan saya harapkan satu kreativiti yang sangat hebat daripada murid-murid semua untuk penyertaan kita pada tahun ini. Semoga apa yang diharapkan daripada objektif ini dapat kita capai berlandaskan kepada dasar pendidikan digital. Okey. Sampai sini sahaja kita punya taklimat dan majlis pelancaran Minecraft Education Challenge tahun 2025 peringkat kebangsaan. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga hasil-hasil daripada murid semua adalah yang terbaik pada tahun ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.